Ikhlas? Dinar. Okey, untuk pengetahuan semua, wang dinar ni adalah sebuah salah satu mata wang yang pentinglah waktu zaman tamadun Islam dulu. Jadinya dinar ni diperbuat daripada emas. Okey, jadinya hari ni kita nak belajar tentang betapa hebatnya sumbangan tamadun Islam ni terhadap politik, ekonomi dan juga sosial. Okey? Jadi melalui topik ni saya nak kita semua ni belajar cara menghargai. Menghargai apa? Warisan sumbangan sejarah ni lah, daripada orang tokoh-tokoh terdahulu tinggalkan untuk kita. Okey, jadi sumbangan dia orang ni yang bagi kita apa? Teknologi yang mudah sekarang ni asalnya daripada kebijakan tokoh-tokoh terdahulu. Jadi saya nak korang semua belajar, hayati, okey, ambil pengajaran. Boleh? Okey, sebelum kita mula, saya nak tunjuk satu video dulu, boleh? Rai, minta tolong buka, Rai. Boleh, cikgu. Terima kasih, Rai. Okey, saya nak awak tengok video TikTok ni, hayati, ambil point, nanti saya akan tanya soalan. Boleh? Okey. Kegemilangan tamadun Islam diteruskan oleh kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan Bani Umayyah 661 hingga 750 Masihi berpusat di Damsyik dan meluaskan pengaruh Islam hingga ke Sepanyol dan Asia Tengah. Kerajaan Bani Abbasiyah 750 hingga 1258 Masihi yang berpusat di Baghdad menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Seterusnya, Kerajaan Turki Uthmaniyah 1299 hingga 1924 Masihi yang berpusat di Anatolia menyebarkan Islam hingga ke Eropah Timur. Tamadun Islam menyumbang sistem politik dan ekonomi yang adil. Konsep ummah menyatukan semua manusia di bawah satu persaudaraan, manakala sistem syura memastikan keputusan dibuat secara kolektif. Dari segi ekonomi, institusi Baitul Mal ditubuhkan sebagai perbendaharaan negara. Pengenalan sistem zakat, wakaf dan pengharaman riba memastikan pengagihan kekayaan yang saksama dan membantu golongan yang memerlukan. Okey, betul itu. Boleh, cikgu. Okey, terima kasih, Rai. Okey, daripada video tadi, apa yang korang dapat? Banyak tak sumbangan yang tamadun Islam bagi dekat Banyak. Okey, kalau korang ingat, apa function institusi Baitul Mal? Untuk Duit. Okey, betul. Untuk menguruskan duit. Untuk siapa? Untuk orang miskin. Okey, sekarang ni kita nak kukuhkan lagi kita punya kefahaman. Saya akan tunjuk satu slide sekejap, ya. Cikgu nak saya bukakan ke? Sekejap, ya. Saya cari slide tu dulu. Okey, cikgu. Sekejap, ya, kelas. Okey, Rai, boleh tolong buka? Boleh, cikgu. Terima kasih, Rai. Okey. Okey, slide kat depan ni kita tunjuk sumbangan tamadun Islam terhadap politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, seperti yang awak semua dah dengar dalam video tadi. Okey, dulu zaman dari segi sistem pemerintahan tamadun Islam ni, kita start dengan konsep khalifah. Konsep khalifah ni adalah pemimpin yang menggantikan Nabi. Kiranya lepas Nabi wafat, siapa yang gantikan dia? Sahabat-sahabat Nabi, betul tak? Okey, sahabat-sahabat Nabi ni dipanggil khalifah, pemimpin. Okey, pemimpin yang menggantikan Nabi. Jadinya macam mana? Apa tugas dia orang? Tugas khalifah ni, dia orang kena mentadbir negara mengikut syariat Islam. Kiranya berlandaskan agama Islam lah, tak boleh ikut macam open minded ke apa. Dia still ikut Islam punya panduan. Okey? Macam mana pula khalifah ni dipilih? Khalifah ni dipilih menggunakan proses ataupun sistem syura. Okey, sistem syura ni tahu tak apa? Tahu. Okey, sistem syura ni dalam bahasa Arab, dia sebenarnya diambil dari bahasa Arab, di mana yang bermaksud syura ni adalah mesyuarat. Dekat-dekat kan, mesyuarat, syura. Okey, jadinya
amalan mesyuarat ataupun rundingan ni dibuat untuk capai satu kata sepakat. Okey, macam kat Malaysia, kita pun guna sistem syura juga. Siapa tahu kita guna apa dekat Malaysia? Dekat mana yang selalu dalam parlimen. Okey, bagus. Pandai anak murid saya, okey? Dekat parlimen tu, dia orang akan bawa satu isu dan buat rundingan, mesyuarat supaya kita dapat satu jalan penyelesaian. Okey, seterusnya untuk institusi Baitul Mal, macam tadi yang Rai ada jawab, ke kawan-kawan ada jawab kan? Perbendaharaan negara yang menguruskan pendapatan untuk kebajikan rakyat dan juga pembangunan. Kiranya institusi Baitul Mal ni akan uruskan duit-duit daripada rakyat, seterusnya dia akan agihkanlah ikut siapa yang perlukan dari segi rakyat ataupun pembangunan. Okey. Next, kita boleh tengok dekat sistem politik. Okey, dari segi hubungan diplomatik dan perundangan. Okey, Piagam Madinah. Kita ada Piagam Madinah dulu-dulu ni. Piagam Madinah ni tahu tak apa benda? Tak tahu, Tak tahu. Okey, Piagam Madinah ni adalah perlembagaan bertulis pertama di dunia yang menyatukan masyarakat majmuk. Kalau dulu kita ada Islam dengan Islam lah kan. Okey, ataupun nama lain Piagam Madinah ni adalah senang katanya dia adalah perundangan ataupun undang-undang lah, undang-undang yang ditulis. Jadinya Piagam Madinah ni adalah salah satu perlembagaan bertulis pertama di dunia. Nampak tak? Hebat tak? Pertama, orang lain tak pernah buat ni. Orang lain tak pernah buat ni. Kita, Tamadun Islam ni yang buat. Jadi apa isi dalam Piagam Madinah tu? Yang pertama, keadilan sejagat. Okey, dalam tu ada undang-undang di mana undang-undang tu ditulis macam biasalah, berasaskan syariat kita, Al-Quran, As-Sunnah, semua tu untuk jaga semua hak manusia tanpa mengira agama, bangsa dan juga agama. Sebab dulu kita ada macam-macam kan. Kita ada bangsa Yahudi, kita ada bangsa orang Nasrani lah, itulah ini kan. Okey, lepas tu kita pula agama, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Okey, jadinya benda ni ditulis untuk jaga semua hak manusia. Kita tak pandang kasta, kita tak pandang apa-apa pun. Okey. Jadinya baguslah sistem ni. Dia tak pilih bulu orang kata. Okey. Seterusnya dari segi hubungan luar pula, okey, kita tahu dulu kan. Dulu macam sebelum zaman tamadun Islam pun kita ada tamadun Yunani. Okey, benda tu kuasa-kuasa besar, Rom, Parsi. Bila adanya wujudnya Piagam Madinah ni, tamadun Islam ni dia jalin pula hubungan. Dia kembangkan lagi connection dia kepada kuasa-kuasa besar. Contohnya kat Rom, Parsi, jadi dia ada buat perjanjian damai. Bila kita buat hubungan diplomatik ni, kita secara tak langsung akan dapat benefit lah antara negara tu. Okey. Seterusnya, okey, setakat ni boleh ikut ke kelas? Boleh. Nanti sampai ke kelas? Jelas. Nanti saya akan tanya, okey? Okey, dari sudut ekonomi, okey, dari segi institusi kewangan dan sistem cukai. Macam tadi saya cakap, duit tu daripada rakyat kan? Okey, rakyat akan macam mana kita dapat duit rakyat ni? Daripada zakat. Zakat ni daripada orang Islam lah, dia akan bayar daripada simpanan dan harta dia. Kemudian kita ada jizyah. Jizyah ni adalah cukai perlindungan. Seterusnya kita ada faraj, iaitu cukai tanah. Seterusnya usyur ni adalah wang daripada hasil perdagangan. Okey, duit ni semua dia akan kumpulkan. Okey, siapa yang akan uruskan? Okey, Baitul Mal ni lah. Baitul Mal ni institusi kan. Jadi dia akan uruskan harta ghanimah. Ghanimah ni harta perang lah, kalau ada perang apa semua kan. Dia akan kumpulkan duit ni semua, kemudian dia akan bagi dekat siapa. Ni orang miskin, dia kena dapat bantuan. Ni orang kaya kena bayar. Orang yang ada macam dalam Piagam Madinah tadi, orang bukan Islam kena bayar cukai. Jadi dia yang akan uruskan sistem ni semua. Jadinya secara tak langsung nanti kan, orang miskin kan dapat bantuan kan, dia akan kurangkanlah jurang antara orang kaya dengan orang miskin tu. Jadinya ekonomi rakyat tu stabil lah dekat situ. Okey, Baitul Mal ni sekarang Malaysia ada juga. Siapa nama dia? Ustaz Zakat. Okey, bagus. Okey, macam yang kita tahu, ekonomi Islam berpandukan syariat Islam ni, kita jauh dari kata benda-benda haram. Lepas tu sumber dia kena bersih, berkait semua kan. Jadinya tamadun Islam ni menghapuskan riba. Riba ni, tahu tak riba ni apa kan? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Okey, riba ni contoh kan. Contoh saya pinjam duit, lepas tu ada bunga ataupun interest. Macam tadi, okey, contoh yang saya bagi. Saya pinjam duit ke Auni. Saya janji nak bayar dalam, saya pinjam ke Auni 10,000, tapi saya kata nak bayar dalam tempoh 10 bulan. Lepas tu, dan dalam masa yang saya bayar sebulan ke sebulan tu, dia punya interest tu bertambah. Saya kena bayar lebih. So nanti total dia lebih daripada 10,000. Itulah riba, haram kan. Sepatutnya kita kena pinjam, bayar apa yang kita pinjam je. Jadinya haram lah benda
duit, dia pinjam. Nanti bila dia kena bayar, dia macam melarat lah hidup dia memang susah. Lepas tu nak kena bayar lebih. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Okey, seterusnya dari segi pertanian dan perdagangan global. Ni masih dalam ekonomi tau. Kan macam yang saya cakap mula-mula tadi. Orang dulu-dulu tamadun Islam ni sangat bijak. Sangat bijak dari segi kejuruteraannya, akademiknya. Jadinya okey, diorang ni ada inovasi dalam pertanian. Apa yang diorang buat? Diorang buat teknik kincir air dan juga sistem terusan. Sistem terusan ni sistem pengairan lah, perbaritan kan. Bila dia buat kincir air ni, air akan mengalir dan tanaman dia akan dapat air secara tak langsung. Jadinya bila benda tu ada sistem yang stabil, ada sistem yang sistematik, jadinya tanaman tu akan jadi subur lah, subur. Lepas tu ada produk kan, sebab dia dapat hasilkan buah-buahan dia ke ataupun dia punya hasil daripada tanaman tu lah. Lepas tu dia akan jadi drastik lah, kiranya tak perlu nak tunggu orang lain kena siram air lah, penat lah macam ni. Kadang-kadang kan orang macam buat lambat-lambat, tak ada sistem. Bila dia buat kincir air ni, secara tak langsung benda tu akan jadi drastik lah sebab benda tu bersistem dan stabil. Okey, seterusnya dari sudut perdagangan, dulu waktu zaman tamadun Islam, Baghdad, Kahira, Cordoba, bandar-bandar ni semua adalah pusat pertukaran barang. Macam kita dengar macam Melaka dulu kan. Melaka tu pusat perdagangan kan. Zaman Islam kita dah buat dah. Okey, zaman Islam kita dah buat. Ni pusat ni semua orang seluruh daripada hujung dunia sampai hujung sana. Okey, daripada orang mungkin daripada tanah Melayu mungkin pernah datang, India, China, mana lagi Afrika, semua datang kat tempat-tempat ni untuk berdagang ataupun tukar barang. Okey, daripada timur dan barat. Faham? Okey, seterusnya macam saya cakap tadi, mata wang. Sangat penting ya mata wang. Macam ni korang nak beli barang tapi korang tak bayar. Inilah mata wang dia. Daripada guna dinar ni daripada emas kan saya cakap tadi. Lepas tu kita ada dirham. Dirham ni guna perak. Okey, benda ni adalah medium perdagangan. Benda ni lah yang akan jadi simbol ekonomi kita. Nak stabil ke, nak kira macam mana, guna duit tu lah. Okey, boleh ikut ke kelas? Boleh. Okey, ngantuk ke? Nak minum air, cikgu boleh. Okey, seterusnya kita ada sosial dari segi pendidikan dan juga hak asasi masyarakat. Pernah dengar tak Baitul Hikmah? Benar. Pustakaan terbesar dalam dunia kan dulu. Okey, benda tu ada dekat Baghdad. Kat sini korang carilah buku apa pun semua ada. Buku even daripada Yunani ke Rom ke semua ada kat dalam tu sebab dia pusat kan. Pusat keilmuan. Okey, jadinya kita ada orang tamadun Islam ni ada pusat ni. Orang barat mana ada, kita pernah dengar kan. Okey. Seterusnya dari segi toleransi beragama. Bila kita dah maju mesti dah ada orang yang daripada luar duduk dekat tempat kita kan. Jadinya hak masyarakat yang orang bukan Islam semua tu dijaga. Sebabnya kita bertoleransi lah di bawah pemerintahan Islam. Contohnya macam Malaysia kan, kita ada masyarakat majmuk. Contohnya ada kaum Cina, India, even kadang-kadang dusun, semua tu kita duduk sama-sama dalam satu muafakat ataupun satu pemerintahan Islam. Sebab pemerintah kita orang Islam. So kita jaga hak dia orang juga. Okey. Seterusnya martabat wanita. Okey, martabat wanita kita tahulah dulu-dulu kan, sebelum waktu Arab zaman jahiliah, wanita ni lahir je kena bunuh. Lahir je kena pandang kan. Betapa maruah wanita tu saya tak tahu lah. Rendahnya kan. Okey, bila Nabi Muhammad datang ni, Islam ni terus angkat darjat wanita ni dengan bagi dia hak pemilikan, hak untuk kita bersuara dan juga wajib untuk menuntut ilmu. Macam kita ada Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah, semua hafal dia punya hadis-hadis daripada Nabi, betul tak? Jadinya kesamarataan tu diberikan. Okey, boleh ke kelas? Boleh. Okey, yang terakhir dari sudut kecemerlangan sains dan juga kesenian. Okey, macam saya cakap tadi kan kita ada tokoh-tokoh sarjana. Antaranya adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni dia buat apa? Dia ni tokoh matematik. Kalau korang pernah dengar algebra, dah belajar ke belum? Dah. Okey, algebra. Dia orang pertama yang ni kan algebra ni. Dia lah yang memperkenalkan konsep algebra ni. Okey, kalau dari sudut sains pula ataupun perubatan, kita ada Ibn Sina ataupun nama dalam bahasa Inggeris dia ataupun orang barat namakan dia sebagai Avicenna. Pernah dengar? Okey, semua kitab-kitab ataupun rujukan perubatan dunia ni berasal daripada kitab ni. Al-Qanon fi Ati. Okey, semua orang macam dia dikira macam tokoh perubatan yang sangat dihormatilah dan menjadi sumber rujukan utama untuk perubatan, bidang perubatan.
Okey, dari segi sini bina pula kita tengok masjid-masjid sekarang kan ada geometri, kebanyakan geometri, ada kubah, lepas tu ada kaligrafi khat, betul tak? Betul. Okey, ini semua berpunca ataupun berasal daripada tokoh-tokoh seni bina zaman tamadun dulu. Sebab sebelum tamadun Islam ni, diorang punya simbol macam pokok, daun, bunga, ataupun ada tu ayam juga tau. Macam kalau korang pernah dengar lah, kita dulu even tanah Melayu pun guna simbol-simbol macam ayam macam tu untuk ukiran. Tapi bila Islam ni datang, dia kenalkan kaligrafi khat, kita ada kubah, struktur tu kan. Okay, jadinya secara tak langsung korang tengok, cantik tak masjid sekarang? Cantik kan? Cantik. Cuba bayangkan masjid ada corak macam balung ayam. Macam pelik lah, ada burung-burung kan. Jadinya kalau diorang ni tak adalah kita seni bina yang cantik-cantik macam zaman sekarang. Betul. Okey, jelas tak? Jelas. Ada soalan? Setakat ni tak ada cikgu. Okey, Rai minta tolong tutup. Boleh cikgu. Sekejap ya. Okey, sekarang kita nak buat aktiviti secara berkumpulan. Okey. Sorry. Okey. Saya nak, kita ada 4 orang, betul tak? Betul. Kita akan main satu game. Nanti siapa yang boleh jawab betul, saya akan bagi stiker. Wow. Macam biasa saya ingatkan stiker tu adalah bila dapat tu adalah stiker ganjaran ataupun reward stiker kan. Korang tampalkan kat dalam pasport korang. Bawa tak pasport tu? Bawa. Okey, nanti akhir bulan saya akan kumpulkan dan tengok siapa yang paling banyak dapat reward, saya akan bagi dia hadiah. Okey? Okey, dekat tangan saya ni ada 2 set soalan dari sektor sosial dan juga sekejap ya, sosial dan juga politik. Okey. Kita ada 4 orang, jadi setiap orang ada peranan masing-masing. Okey, contoh pusingan pertama saya nak ni kita buat soalan ni dulu, soalan politik dulu. Okey, Nina akan jadi pelajar pertama yang akan buat kipas. Lupa nak beritahu nama dia game ni fan and pick. Okey, fan and pick jadinya. Nina akan buat fan. Okey, kat belakang ni ada pembayang tau. Nina kena tutup belakang buat kipas. Okey, lepas tu Alena akan jadi pelajar kedua di mana Alena akan pick dan bacakan soalan. Okey. Dan Rai akan jadi pelajar ketiga untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Alena. Kemudian Auni akan pegang kertas soalan yang sama dan belakang dia ada checker. Ataupun Auni ni berfungsi sebagai checker. Belakang ni ada pembayang dan juga jawapan. Kalau Rai tak dapat jawab, Auni kena bagi dia pembayang. Okey. Jadi kalau Rai dapat ataupun kalau Rai boleh jawab, Auni akan macam okey betul jawapan dia. So Auni sebagai penyemak, okey? Checker. Okey, kita akan main 2 pusingan. Satu pusingan sosial politik, satu pusingan lagi sosial. Dah ready tu belum? Dah. Okey, saya akan bagikan pelajar pertama Nina, pelajar kedua Alena akan tanya soalan. Rai akan jawab soalan, pelajar ketiga. Auni akan jadi checker, pelajar keempat. Okey, boleh mula, saya nak tengok. Sekarang Nina buat kipas, lepas tu tunjuk dekat Alena untuk Alena pick. Okey, Alena boleh bacakan soalan? Boleh cikgu. Okey, soalan dia, apakah nama perlembagaan bertulis pertama di dunia yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan masyarakat pelbagai kaum di Madinah? Okey, Rai perlu ulang ke soalan? Perlu cikgu. Okey, Saya faham. Audi boleh tengok? Yes. Okey, Rai cuba jawab. Pada saya jawapan adalah Piagam Madinah. Seperti yang Cikgu Aina dah terang tadi, Piagam Madinah adalah piagam pertama yang telah ditulis oleh Rasulullah. Di mana piagam itu bertujuan untuk menyatukan masyarakat Islam dan umat Islam. Jadi jawapannya adalah Piagam Madinah. Adakah betul? Okey, Rai, saya bagi awak satu stiker. Wah, cikgu. Okey, nanti letak dalam buku pasport, okey? Okey cikgu. Okey, seterusnya. Okey, pusingan yang kedua. Okey, Nina boleh bagi. Okey. Soalan yang kedua, kita akan start dari sini. Auni akan jadi pembaca soalan iaitu yang pertama lah, Auni pelajar pertama. Lepas tu Rai akan pick dan baca soalan. Seterusnya Alena akan jawab. Nina sebagai checker. Boleh? Okey, kita Boleh. mula sekarang. Auni? Okey. Okey. Saya baca soalannya. Sumbangan sosial tamadun membuktikan bahawa menuntut ilmu, sama ada ilmu agama ataupun sains, adalah sangat penting. Jadi, kenapa sesebuah negara itu memerlukan rakyat yang berilmu untuk maju? Itu soalannya. Adakah perlu saya ulang?
perlu lagi sekali. Soalan dia berbunyi begini. Sebagai sosial pada tamadun Islam membuktikan bahawa menuntut ilmu, sama ada ilmu agama atau sains, adalah sangat penting. Kenapa sebuah negara itu perlukan rakyat yang berilmu untuk maju? Jelas? Okey, kenapa kita perlukan rakyat yang berilmu untuk majukan sebuah negara? Okey, boleh bagi Dina untuk Syekh? Okey, kalau perlukan dulu boleh cakap ya. Cikgu. Okey, Saya boleh cuba fikir fikir dulu. ya. Ambil masa. Tak boleh lah cikgu bagi hint Dina sikit. bagi hint sikit. Bayangkan rupa sesebuah negara jika tiada seorang pun rakyatnya yang tahu membaca, mengira atau menjadi doktor dan jurutera. Ha. Okey, bayangkan satu negara tu semua orang tak reti baca. Rakyat dia tak reti baca, tak reti tulis, tak boleh kira. Apa yang Alena nak jawab? Jawapan dia ni jawapan saya tak tahu salah ke betul. Okey. Maybe untuk mencipta teknologi baru supaya supaya dapat bersaing dia macam dapat samalah dengan luar negara. Okey, betul tak Nina? Betul. Betul. Okey, tepuk tangan Alena. Dia tak dekat dalam Terima kasih. Okey. Okey, soalan terakhir saya pilih. Okey. Dari sudut ekonomi. Siapa boleh jawab, saya bagi stiker reward. Okey? Okey, dengar baik-baik. Institusi Baitul Mal mengutip dana daripada pelbagai sumber seperti zakat dan sedekah untuk diagihkan kepada orang susah. Institusi moden apakah di Malaysia hari ini yang menjalankan fungsi yang hampir sama dengan Baitul Mal? Saya ada bagi tahu dekat dalam slide tadi. Okey? Hai cikgu. Okey, apa ni? Ustaz zakat. Ya Allah, Oh. tepuk tangan. Okey, sekejap ya, saya bagi stiker untuk Audi. Okey, mari sini. Okey. Okey, sama-sama. Okey, seronok tak? Seronok, cikgu. Seronok. Okey, sekarang saya nak uji pemahaman individu setiap orang. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sekejap saya bagi soalan ni. Ambil seorang satu. Pensel ada tak? Ada. Ada ya, okey. Tolong jawab seorang satu. Okey, saya bagi awak masa untuk jawab. Awak jawab soalan 1 sampai soalan 5. Okey, lepas tu nanti kita akan bincang. Tulis nama, hari, tarikh, jangan lupa, okey? Okey. Okey, sila tulis. Tulis nama dengan tarikh. Tulis nama dengan tarikh. Nama tarikh jangan lupa. Okey, lepas tu jawab. Okey, saya akan round untuk tengok korang jawab soalan. Baca soalan betul-betul tau. Baik, cikgu. Tandakan jawapan yang betul. Kalau ada soalan boleh angkat tangan. Okey, macam laju sangat je jawab soalan nombor 6 tu sekejap. Okey cikgu. Dah, cikgu. Wah, lajunya right. Tengok sikit. Okey. Augie dah siap? Mana tak nampak pun cantiknya. Dah tulis jawapan tu. Okey, kalau ada masa boleh buat kat belakang. Siapkan yang kat belakang. Okey, dah siap ke? Okey, dah siap ke kelas? Dah. Okey, semua dah siap. Ada lagi ke yang tak siap? Tak ada. Ada cikgu. Sekarang saya nak awak tukar dengan kawan sebelah. Okey, tukar dengan kawan sebelah. Okey, ada pen merah tak? Ada. Okey, kita Ada. Alright. Okey, kita bincang soalan sama-sama boleh? Boleh cikgu. Okey, Dina baca soalan pertama. Kau kuat? Dalam bidang politik, Islam membuktikan corak hidup yang Okey, jawapan dia? Sejahtera dan makmur. Okey, betul. Tandakan right. Bagi yang Yeay. betul. Okey, soalan nombor 2, Alena. Apakah peranan jawatan khalifah seperti berikut kecuali Okey. jawapan dia buat B cikgu, menguasai ekonomi. Okey, betul tak kelas? Betul. Okey, right kan? Right. Soalan ketiga.
sistem pemerintahan yang diamalkan dan cara hidup berteraskan. Jawapan yang dibuat adalah sistematik. Okey, betul tak? Okey, Salah. jawapan dia apa kelas? Keadilan. Keadilan. Siapa punya kertas yang salah tu? Ya Allah, ya Tuhan itu. Okey, seterusnya Auni. Tamadun Islam mewujudkan konsep masyarakat yang dikenali sebagai konsep ummah. Konsep ummah, betul tak? Betul. Okey, soalan nombor 5 Amanina. Apakah konsep ummah? Jawapan dia? Masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Okey, betul tak? Betul. Okey, soalan nombor 6 Alena. Apakah sistem yang diadakan bagi mencapai keputusan mengikut suara yang terbanyak? Okey. Jawapan yang dibuat di Cikgu Syura. Betul tak kelas? Betul. Okey, siapa yang betul semua angkat tangan? Alihan. Nina. Cikgu nak ada. Wah, okey. Siapa yang betul semua? Saya bagi stiker cepat. Okey, angkat tangan. Okey, hulur tangan, saya bagi stiker. Sekejap ya. Wah. Audi salah kat mana? Nombor 3. Nombor 3 macam mana boleh salah, keliru ke? Keliru. Saya ajar buat apa? Sekejap tak boleh Dengan nampak. cikgu, cikgu cantik sangat. Allah. Okey, right. Right. Okey, nanti jangan lupa tampal dekat dalam buku Pasport. Jangan hilang saya nak tengok kekemasan buku pasport. Okey, boleh pulangkan dekat kawan-kawan. Okey, nanti siapa yang salah tu boleh semak ya. Siapa yang cikgu. salah ulang kaji. Okey, sebelum kita habis, boleh tak saya nak panggil seorang? Saya nak seorang buat macam biasa kita buat duta sejarah kat depan, boleh? Boleh. Ada orang nak volunteer? Saya. Okey, bagus saya. Saya bagi sikit. Wah. Okey, Alana, kat situ tak apa. Okey. Okey. Kita sebagai pengurusan lah kan. Okey. Pada pendapat awak sebagai generasi muda, kenapa kita ni perlu menghargai warisan sejarah? Apa dia punya ni? Dia punya nilai ke? Betul. Bagi pendapat saya, kita sebagai anak muda generasi sekarang kena bersyukur ya. Kena bersyukur sebab bersyukur sebab ilmu yang orang dahulu kan apa panggil tinggalkan menjadi satu sumbangan ataupun yang ditinggalkan tu untuk kita menjadi kesenangan pada waktu sekarang, zaman sekarang ni. Okey, jadinya kita ni kena buat apa? Kena bersyukur. Bersyukur. Kita kena bersyukur dan hargai. Hargai warisan ni. Kita Sebab kena apa? bangga. Ya, betul. Okey, kalau tak ada kebijaksanaan tokoh-tokoh terdahulu ni, kita dapat ke rasa teknologi sekarang? Tak dapat kan? Okey, tu sekian sahaja rumusan pada hari ini. Nanti Rai pun, Rai dengan Alena jumpa saya sebab Alena jadi duta sejarah kan hari ni. Saya bagi Alena sikit manis-manis. Rai sebagai tolong jaga projektor. Jadi sekian sahaja untuk kelas